Watak manakah dalam hypersonic yang paling laju? Kita akan adakan perlumbaan dengan semua watak hypersonic untuk lihat siapa yang paling pantas. Akan ada hypersonic, hypertails, hypersonic, hypertails, hyperknuckles, hyperemi, hypershadow dan ramai lagi. Selain watak-watak rahsia. Siapakah yang paling laju? Jom kita mulakan. Baiklah semua. Selamat datang ke perlumbaan hebat ini. Hari ini kita akan mempertemukan semua watak hypersonic untuk melihat siapa yang paling laju. Dengan 2 watak rahsia dan 30 saat untuk mereka bersaing di litar tiup yang hebat ini. Siapakah antara mereka yang paling laju? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Jadi kita mulakan dengan bayi Pepe yang comel dan manja. Hypersonic. Bersedia bayi bebe Sonic? Buktikan yang kamu bukan sahaja comel tapi juga laju dalam 3, 2, 1. Mula. Bayi kita yang tersayang dan hypersonic keluar dengan penuh semangat. Bagus juga, dia tidaklah teruk sangat. Untuk seorang bayi, dia berlari agak laju dan meninggalkan jejak kelajuan di belakangnya. Ini menunjukkan bahawa dia berpotensi sangat laju tetapi masih terlalu kecil. Jadi nampaknya dia tidak akan pergi terlalu jauh. Masih berada di peringkat pertama, iaitu tiup kuning. Jadi, Bebe dan Hypersonic, cubalah sedaya upaya. Tapi, saya tak yakin kamu akan pergi jauh. Ingat, kamu hanya ada 30 saat. Dan walau sekuat mana pun kamu cuba berlari, kamu takkan berjaya. Jadi, itulah si kecil Bebe yang bila besar nanti akan jadi sangat laju. Tapi sekarang, dia belum begitu laju. Masa dia akan tamat dalam 3, 2, 1. Masa tamat. Jadi, di situlah bayi kecil kesayangan kita, Bebe dan Hypersonic. Dia kekal di tempat pertama juga kerana dia satu-satunya. Jadi, itu memang sangat baik. Tapi sekarang, kita teruskan dengan Hypersonic Hyper yang sebenar. Teruskan, Hypersonic Hyper. Tunjukkan kepada semua orang kelajuan sebenar kamu dalam 3, 2, 1. Dan dia memecut sepenuhnya. Ya ampun. Inilah yang dinamakan kelajuan. Dia jauh lebih laju daripada bayi itu dan sudah melepasi tahap pertama. Hebat betul. Baiklah. Dia akan ambil sedikit turbo, melompat dan terus memotong bayi itu. Wah, lompatan yang hebat dan pendaratan yang mantap membolehkan dia terus berlari tanpa henti. Ya ampun, Hypersonic memang laju betul. Melompat sepanjang peringkat tiup biru yang merupakan salah satu yang paling panjang. Dia terus berlari tanpa henti sambil Hypersonic meninggalkan jejak ungu yang juga berwarna pelangi di belakangnya. Dia terus bergerak dengan kelajuan tinggi sambil menggunakan turbo juga. Ya ampun, hebat betul. Ada sesiapa boleh hentikan, dia sangat laju. Dan sekarang, dia gunakan turbo pula. Luar biasa. Hypersonic tidak berputus asa dan terus mara walaupun masanya akan tamat dalam 3 saat. Tekan turbo. 2, 1. Masa tamat. Jadi, persembahan yang luar biasa daripada Hypersonic yang meletakkannya di tempat pertama, betapa lajunya dia. Dan sekarang, giliran kawan baik Hypersonic iaitu Hypertail yang hebat. Bersedia Hypertails? Tunjukkan kepada semua kelajuan luar biasa anda dalam 3, 2, 1. Dan masa tamat. Hypertails keluar dengan penuh tenaga. Memang dia bergerak sangat laju. Jejak warna kuning hyper yang menjadi ciri khasnya memang menakjubkan. Dan ia membantunya melepasi peringkat pertama iaitu tiup kuning dengan cukup mudah. Jadi Tails, teruskan macam ni. Sebab setakat ni, kau memang tak boleh dihentikan. Dia akan ambil salah satu turbo pertama dan melompat. Dia dah pun memotong Baby Sonic dan melompat lagi. Pendaratan yang hebat dan sekarang dia terus maju. Dia teruskan perlumbaannya. Dia melalui seluruh tiup biru, dia akan cuba buat rekod yang hebat. Walaupun saya tak rasa dia boleh kalahkan Hypersonic, tak ada siapa yang lebih laju daripada Sonic kan? Jadi, Hypertails, kau jangan putus asa. Teruskan usaha dan berikan segalanya. Sebab, walaupun kau tak percaya, masa kau akan tamat dalam 3, 2, 1, ambil turbo dan masa untuk Tails. Jadi, di situ kita ada Hypertails yang hebat di tempat kedua. Prestasi yang sangat baik. Dan sekarang, tiba giliran seorang lagi sahabat baik Hypersonic, Hyperknuckles. Sudah bersedia Hyperknuckles? Tunjukkan kepada seluruh dunia kehebatanmu. Dalam kiraan 3, 2, 1. Dan Hyperknuckles memulakan dengan penuh tenaga. Kelajuan yang sangat baik.
Dan sudah pasti jejak merah yang menjadi ciri khasnya. Yang ini memang jauh lebih kuat daripada laju. Tapi itu tidak bermakna dia tidak akan berusaha sepenuhnya untuk mendapat tempat setinggi mungkin. Jadi teruskan Knuckles. Dia terus berlari dan kini meninggalkan tahap tiup kuning. Dia mengambil turbo yang baik, melompat dan memotong Baby Sonic. Satu lagi turbo dan lompatan yang hebat. Dengan pendaratan yang mantap, dia terus mara ke hadapan dengan sepenuh tenaga. Di situ ada satu lagi lompatan besar dan dia masuk ke tahap tiup biru. Knuckles melompat lagi. Nampaknya dia lebih selesa melompat. Nampaknya dia cuba mengelak kedudukan yang kurang baik dengan cara itu. Dan dia sedang berusaha secepat mungkin untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada Tails sendiri. Jadi cepatlah Knuckles. Dia ambil turbo, memotong Tails. Dan dia bergegas secepat mungkin kerana masanya akan tamat dalam 3, 2, 1. Masa tamat. Jadi di situ kita ada Hyper Knuckles hebat yang berada di tempat kedua. Dan sekarang tiba giliran orang yang paling cintakan Sonic, Hyper Amy. Hati-hati, dia sangat berkuasa. Hyper Amy akan berikan segalanya. Betul-betul bersedia dalam 3, 2, 1. Dan dia memecut habis-habisan. Wah, laju ni dia. Nampak jelas yang bentuk Hyper dia memang luar biasa. Dia berjaya melepasi semua ujian tanpa ragu-ragu. Tahap 1 sudah jauh ditinggalkan olehnya dan dia ambil peluang untuk melompat. Dia memotong bayi itu dan wow, pendaratan yang hebat membuatkan dia tetap berdiri tegak. Dia melompat dan terus masuk ke dalam kiup biru. Sekarang dia memecut habis-habisan juga dengan lompatan kecil dan cuba untuk jadi secepat mungkin. Adakah dia akan berjaya mengejar Sonic yang dikasihi dan dicintainya? Atau akan tertinggal di belakang? Buat masa ini, dia mengambil turbo dan memotong Tails. Dia juga memotong Knuckles dan kini berada di tempat kedua, betul-betul di belakang Sonic. Tetapi walau secepat mana pun dia cuba, masanya akan tamat dalam 3, 2, 1... masa. Jadi di situ kita ada Hyper Amy yang hebat telah berjaya mendapat tempat kedua. Hebat betul. Baiklah kawan-kawan, perlumbaan ini memang menarik. Tapi saya rasa saya masih belum tahu siapakah watak-watak rahsia itu kan? Jadi bersedialah semua kerana sekarang tiba masanya untuk pusingan pantas. Sekarang anda hanya ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran ini dan aktifkan loceng untuk membuka watak-watak rahsia. Selain itu, jika anda tulis di ruangan komen perkataan Hyper Sonic, anda boleh jadi sepantas dia. Jadi kalau saya jadi anda, saya akan cepat-cepat sebab masa dah nak habis. Tidak. Baiklah kawan-kawan. Saya rasa anda semua telah berkelakuan dengan baik. Jadi sekarang adalah masa untuk melihat watak rahsia pertama yang tidak lain dan tidak bukan ialah, ya Tuhan, Hyper Sonic. Ya Tuhan, betapa menakjubkannya, betapa hebatnya kuasa itu. Dan satu lagi watak rahsia Hypersonic akan didedahkan pada akhir video ini. Jadi, lebih baik jangan ada sesiapa yang pergi. Jadi sekarang adalah masa untuk watak seterusnya, iaitu pesaing Sonic yang luar biasa dan sangat pantas, Hyper Shadow. Baiklah, Hyper Shadow. Tunjukkan kepada semua orang kelajuan kamu dalam 3, 2, 1. Dan dia mula berlari dengan sepenuh tenaga. Hyper Shadow. Wah, memang laju betul lah ini. Kalau ada sesiapa yang mampu kalahkan Sonic, saya rasa tanpa ragu-ragu memang Shadow. Setakat ini, dia memang hebat. Dia memotong bayi itu dan melompat. Memang menakjubkan lompatan itu. Dia terus mara ke hadapan. Wow. Hyper Shadow membawa kelajuan luar biasa. Saya rasa dia ada peluang besar untuk menang perlumbaan ini. Wow, dia memotong semua orang, Hyper Tails, Hyper Knuckles dan menggunakan turbo dengan sangat baik. Sekarang dia buat perkara yang sama pada Hyper Amy. Dia sambung satu turbo ke turbo yang lain dan dia akan sampai ke salah satu turbo terakhir di kawasan tiup ungu. Teruskan berlari Shadow. Shadow sedang memotong Sonic, ya Allah. Dan dia bergegas kerana masanya tamat. Dalam 3, 2, 1, masa tamat. Jadi di situ kita ada Hyper Shadow yang jelas sekali paling laju setakat ini dan di tempat pertama. Dan hati-hati kerana sekarang kita bersama Hyper Eggman yang luar biasa. Wah, hebat betul perisai yang dia buat. Sudah bersedia Hyper Eggman? Tunjukkan kepada semua kuasa suit Hyper kamu dalam 3, 2, 1. Dan Masa. Hyper Eggman mula terbang
buat masa ini agak tenang dan berhati-hati kerana di situ dia mula menambah lebih banyak kelajuan. Sungguh luar biasa betapa lajunya Hyper Eggman. Dia tak perlukan turbo pun sebab dia terus terbang. Memang hebat. Dia terus masuk ke tahap cube biru dan hati-hati sebab Hyper Eggman dengan perisai ini boleh kalahkan Sonic dengan mudah. Dia sedang memotong semua kawan-kawan Sonic yang lain dan kelajuannya memang luar biasa. Itulah dia. Sampai ke tahap tiup ungu sambil lalu di bawah jambatan. Memang menakjubkan kelajuan yang dia bawa. Walaupun dia tak boleh guna turbo, dia tetap hebat. Itulah dia, Hyper Eggman dengan segala kudratnya akan memotong Hypersonic. Dia sedang kejar Hyper Shadow. Tapi dia kena cepat sebab masanya akan tamat dalam 3, 2, 3, 2, 1. Jadi, ya ampun, Dr. Eggman dalam bentuk Hyper, dia lebih laju daripada semua orang. Tempat pertama. Dan sekarang kita teruskan dengan salah satu ciptaan terbesarnya, Hyper Metal Sonic. Itu dia, Hyper Metal Sonic. Dia mengaktifkan semua perantinya dan mula dalam kiraan 3, 2, 1 dan Hypersonic terus terbang dengan sepenuh tenaga. Dia semakin laju dan hati-hati, dia sudah mula bergerak. Buat masa ini, Dia melepasi tahap tiup kuning dengan kelajuan yang tinggi dan mengambil peluang untuk mengambil turbo serta memotong Baby Sonic. Dia terus terbang dengan sepenuh tenaga. hebat betul Hyper Metal Sonic. Inilah yang dinamakan kelajuan dan kawalan yang hampir sempurna. Dia akan mendarat terus di tahap cube biru. Kelajuannya tetap, baik dan konsisten. Jelas sekali, dia adalah sebuah mesin dan mesin tidak pernah gagal. Dia terus mara ke hadapan, Melepasi satu turbo, memotong Hyper Tails, dia juga akan memotong Hyper Knuckles. Memang luar biasa. Dia tidak berhenti menekan pedal minyak walaupun dia perlu cepat kerana masa yang tinggal tidak banyak. Dia akan memotong Hyper Amy. Tapi masanya akan tamat dalam 3, 2, 1. Jadi, Hyper Metal Sonic memang laju, tetapi tidak cukup laju untuk masuk dalam senarai teratas. dia telah tersingkir Dan sekarang, bersiaplah dengan pedang anda kerana kita akan bersama Hyper Excalibur Sonic. Sudah bersedia Excalibur Sonic? Mari kita lihat kekuatan perisai kamu. Saya masuk. 3, 2, 1. dan masa. Dia terus memecut habis-habisan dan sebenarnya dia berlari agak perlahan. Nampaknya perisai itu memang berat. Jadi, Excalibur Sonic kesayangan kita nampaknya, apa kejadahnya? Dia telah mengeluarkan sepasang sayap sialan. Memang gila betul. Kuasa Hyper Excalibur Sonic memang tak masuk akal. Memang luar biasa. Dia ada sayap. Dan nampaknya, dia boleh terbang dengan sangat laju. Sekarang dia sudah sampai ke tahap cube biru. Memang gila betul. Dia terus mara ke depan, meninggalkan semua pesaing yang ada. Memang luar biasa. Sekarang dia melalui bawah jambatan dan memotong sepanjang cube ungu. Nampaknya dia semakin laju, walaupun sekarang dia kena mengepak sedikit untuk naik. Itulah dia. Excalibur Sonic terus mara dengan sayap keramat itu. Dia bergegas kerana kawan-kawan, dia sudah tidak ada banyak masa lagi. Dan dia masih terbang, tapi masanya akan tamat dalam 3, 3. 2, 1. Masa. Jadi di situ ada Hyper Excalibur Sonic yang memang betul-betul gila dan dia berada di tempat pertama. Dan perhatikan, sekarang giliran Hyper Sonic Serigala. Dia memang ada banyak kuasa untuk dilepaskan. Itulah dia. Dia melepaskan kuasanya dalam 3, 2 3, 2, 1. dan lompat. Ya ampun, betapa hebatnya lompatan itu. Dan dia mula berlari sepantas mungkin. Siapa yang boleh hentikan raksasa ini? Dengan bentuk putih, Hypersonic Lobo, dia bergerak terlalu laju. Hebat betul. Dia memotong bayi itu dan ya ampun. Lompatan yang sangat hebat. Dia jatuh terus ke peringkat tiup biru. Dan dia semakin lama, semakin laju. Sebenarnya saya rasa takut. Takut nak tahu sejauh mana dia boleh pergi. Tahap yang dia ada memang luar biasa. Walaupun sekarang kelajuan dah turun sikit. Tapi dia masih terus maju. Lompatan yang bagus. Dan dia tak berhenti berlari. Dia akan keluar dari peringkat biru dengan menggunakan turbo di peringkat ungu sekarang. Dia memotong Metal Sonic dan dia kena cepat. Sebab masanya akan tamat dalam 3, 2, 1, tamat. Jadi Sonic Lobo telah menunjukkan prestasi yang hebat. Tapi dia tak sampai ke kedudukan teratas.
3F dalam chat untuk dia. Dan tengok, itu terus membawa kita kepada hypersonic.exe. Jadi silakan hypersonic.exe tunjukkan kepada semua orang kelajuan terkutuk kau dalam 3, 2, 1. Masa. Ya Allah, apa benda ni? Dia lari terlalu laju. Dia dah lepas tahap 1 dengan mudah. Dan hati-hati, dia terus ke tahap seterusnya dengan satu lompatan yang hebat. Gila betul. Dia dah masuk ke tahap pipe biru. Kelajuan yang dia capai memang luar biasa. Raksasa ni memang menakutkan. Dan sudah tentu, turbo dia buat, dia jadi lebih laju lagi. Tengok tu, dia tengah sambung semua turbo sekarang. Semua turbo di tahap ungu. Laju betul dia sekarang. Ya Allah, dia dah potong semua lawan dia. Hyper Shadow, Hypersonic, semua mereka ketinggalan di belakang dia. Dan tengok, dia ambil turbo. Tengok tu, dia buat lompatan yang hebat. Dia mendarat dan cepat-cepat sebab masa dia nak habis dalam 3, 2, 1, tamat. Jadi, itulah dia. Hypersonic.exe yang akhirnya, ya Allah, dapat tempat kedua. Dan itu memberi laluan kepada Hypershine Sonic, satu lagi makhluk yang sangat berbahaya. Jadi, silakan Hypershine Sonic, tunjukkan kepada dunia kelajuan dan kekuatan kau dalam 3, 2, 1. Dan Hypershine Sonic mula bergerak dengan kelajuan yang menakutkan. Apa benda ni? Dia telah melepasi tahap 1 dengan terlalu pantas dan lompatan yang sangat hebat. Dia terpaksa mengawal dirinya sendiri kerana dia bergerak terlalu laju. Dan sekarang, dia berada di tahap tiup biru menggunakan turbo. Dia meninggalkan hampir semua pesaingnya di belakang. Ya Allah, dia gunakan turbo. Pada kelajuan ini, dia nampak tak dapat dihentikan. Bayangkan sekarang, kalau dia sedang mengejar kamu untuk memakan kamu. Memang menakutkan. Dia terus mara ke hadapan. Dia memotong Hypersonic, Hyper Shadow, juga Hyper Eggman. Dan di situ kita dapat lihat lompatan luar biasanya dengan pendaratan yang hebat dan dia mula mempercepatkan kerana masa sudah tidak banyak. Ya Allah, dengan lompatan itu, dia sudah berada di tempat pertama. Gunakan turbo, lompat habis-habisan. Dia pergi ke peringkat seterusnya, tiup merah, yang merupakan antara yang terakhir. Ya Allah, dan dia akan sampai ke turbo oren dalam 3, 2, 1. Masa. Jadi, ya Allah kawan-kawan, Hypersonic Sonic berjaya mendahului di tempat pertama dengan kelebihan yang agak besar. Dan itu membawa kita kepada Hyper Mecha Sonic. Evolusi kepada Hyper Metal Sonic. Di sana, kita dapat lihat dia mengaktifkan semua peranti dan antara mukanya dalam 3, 2, 1. Masa untuk Hyper Mecha Sonic. Dia mula terbang dengan kelajuan yang agak tinggi juga. Menggunakan kaedah penerbangan yang sama seperti Hyper Metal Sonic. Tetapi dengan antara muka yang dipertingkatkan, lebih futuristik. Dan semestinya, dengan kelajuan yang jauh lebih tinggi. Dia sudah pun berada di tahap tiup biru dalam sekelip mata. Jadi sekarang, dia sedang menaiki cerun dengan memanfaatkan turbo dan mengatasi kedua-dua Hyper Tails serta Hyper Knuckles. Memang luar biasa apa yang sedang dilakukannya. Dia melepasi turbo, juga memotong Hyper Amy dan mengelak jambatan dengan kelajuan tinggi. Hati-hati, kerana dia terus mengatasi lawan. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia meninggalkan semua orang tanpa belas kasihan dan memasuki tahap tiup hijau. Hyper Mecha Sonic memang gila. Dia akan memotong penciptanya, Hyper Eggman. Dia melepasi perangkap, terbang keluar dan mempercepatkan lagi. Kerana dia sudah tidak mempunyai banyak masa lagi dan dia akan tamat dalam 3, 2, 1. Masa tamat. Jadi di situ kita ada Hyper Mecha Sonic yang selepas menunjukkan prestasi hebat, berjaya menduduki tempat kedua dengan sangat baik. Dan hati-hati kerana itu membawa kita terus kepada Hypersonic. Fasa 3 ini memang tahap lain. Hati-hati sebab dia sedang melepaskan semua kuasanya dan bersedia untuk bermula dalam 3, 2, 1. Dan dia terus memecut habis-habisan walaupun tidak begitu laju. Saya jangkakan lebih lagi. Wow. Sekarang dia mula berlari dengan agak laju, tapi saya jangkakan lebih lagi sebab ya Allah. Tapi memang dia mula terbang. Sekarang Hypersonic dalam fasa 3 benar-benar memberi saya sebab untuk percaya dia boleh menang perlumbaan ini. Dia terus mara.
Dia sedang meninggalkan yang lain, meninggalkan semua orang di belakang dengan cara yang luar biasa. Dia melalui jambatan sesuka hati. Malah di bahagian tiup ungu pun, dia mengelilinginya sesuka hati. Dia akan masuk terus ke peringkat tiup hijau. Dia mula meninggalkan semua pesaingnya dan meluncur laju. Dia akan sampai ke tiup merah. Ya Allah, betapa lajunya. Saya rasa tiada siapa yang menjangkakan ini. Dia meninggalkan semua pesaingnya di belakang dan dia perlu cepat kerana masa sudah hampir habis. Dia melepasi perangkap dan masanya akan tamat. Dalam 3, 2, 1, masa tamat. Jadi selepas persembahan yang luar biasa, Hypersonic Fasa 3 telah berada di tempat pertama dan hampir melengkapkan keseluruhan litar. Dan itu membawa kita kepada watak rahsia pertama, Hypersonic Dewa. Itulah dia, melepaskan semua kuasanya. Ya Allah. Dan dia sudah bersedia dalam 3, 2, 1 dan dia terus memecut habis-habisan. Hebat betul. Dia terus terbang dan jelas sekali dia bergerak pada kelajuan yang hampir tiada tandingan. Dia akan masuk terus ke dalam tiup biru dan mula melalui laluan itu dengan sangat-sangat laju. Dia mengambil semua turbo, memotong semua lawannya. Memang luar biasa. Saya rasa mustahil ada sesiapa yang boleh kalahkan dia. Nampaknya dia mampu mengatasi Hypersonic Fasa 3. Tengoklah, dia sudah melepasi tahap ungu sampai ke hijau, membiarkan diri diserap. Dia benar-benar meninggalkan semua pesaingnya di belakang dan membuat lompatan terus ke tiup merah. Hebat betul. Dan dia bergegas secepat mungkin. Tapi tidak, dia telah terlanggar. Dan dia bangun dengan cepat. Tapi dia sudah kehilangan banyak masa kerana masa Sonic Dewa tamat dalam 3, 2, 1. Masa tamat. Jadi, Hypersonic Dewa kawan-kawan telah mendapat tempat kedua. Pelanggaran itu benar-benar merugikannya. Jadi, baiklah. Kawan-kawan, saat yang paling penting telah tiba. Tinggalkan satu tanda suku terakhir, satu langganan terakhir dan satu sokongan terakhir untuk membongkar Hypersonic rahsia terakhir, iaitu Hyper Light Speed Sonic, iaitu Hypersonic yang bergerak pada kelajuan cahaya. Semuanya sudah sedia. Hyper Light Speed Sonic. Tunjukkan kepada kami apa itu hiper kelajuan cahaya dalam 3, 2, 1 masa. Ya Allah, dia meluncur laju dan meninggalkan jejak cahaya di belakangnya. Sudah tentu, sebab dia bergerak pada kelajuan cahaya, memang masuk akal. Laju sungguh dia sekarang. Dia sedang melakukannya dengan sangat baik dan hati-hati. Kita ada calon jelas untuk menang perlumbaan ini. Sebab dia dah lepas tahap biru dengan sangat pantas. Dan sekarang apa pula? Dia tambah lagi kelajuan. Ini memang gila. Tengok saja kelajuan dia. Dia tinggalkan semua orang jauh di belakang dengan sangat-sangat pantas. Memang hebat. Memang gila. Dia terus masuk ke dalam tiup merah. Ya Allah, memang gila. Sekarang, bola Orion akan bergerak, mengelak semuanya ke arah kuning yang terakhir. Dia tak henti-henti berpusing dan melakukannya dengan luar biasa dan berhenti. Sebab ini terlalu mudah sampai dia boleh buat dengan selamba. Dan masanya kawan-kawan akan tamat dalam 3, 2, 1. Tamat. Jadi, sudah tentu pemenang ni ialah Hyper Light Speed Sonic yang sememangnya paling pelik. Yang paling pelik di dunia. Jadi kawan-kawan, beginilah akhirnya kedudukan podium perlumbaan. Tempat ketiga jatuh kepada Hypersonic Dewa. Tempat kedua jatuh kepada Hypersonic Fasa 3. Dan pemenangnya sudah tentu ialah Hyper Light Speed Sonic yang berlari sepantas cahaya. Jadi kawan-kawan, itu sahaja untuk kali ini. Saya harap anda semua suka. Kalau suka, anda tahu apa yang perlu dilakukan. Tinggalkan like, langgan saluran ini, aktifkan loceng dan tulis di ruangan komen watak Sonic mana lagi yang anda ingin kami adukan dalam perlumbaan. Dengan itu, saya undur diri. Aduh, mereka semua berlari sepantas cahaya sedangkan saya langsung tak tahu berlari. Kita jumpa lagi di episod seterusnya dengan lebih banyak lagi. Iya.